Nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena istiqamah dalam agama dan seluruh kehidupan, dan dalam apa keadaan sekalipun kena belajar dan terus istiqamah. Istiqamah dalam semua amalan berterusan. Istiqamah. Kita buat amalan mula tak, kalau ikhlas, istiqamah, kemudian saya pun tak ingat. Pada ni ada dalam muntaka hadis, ada dalam muntaka hadis. Istiqamah, istiqlas. Istiqlas 6 perkara lah. Kalau sini orang Malaysia panggil 6 perkara. Orang Amerika Syarikat panggil 6 point. Kalau orang Urdu saya tak tahulah. Bulan lepas kita keluar 4 bulan. Lepas itu kita bebas. 4 bulan itu adalah untuk latihan. Selepas itu seluruh kehidupan kena istiqamah dan jalankan terus sampai maut. Kita keluar jalan Allah dan buat usaha agama untuk dapat kekuatan, supaya seluruh ibadat dan perintah-perintah lain dapat kita amal dan kita mampu buat. Seperti pokok, bila akarnya telah kuat, pokok akan jadi sihat, baru ia mengeluarkan hasil dan mengeluarkan buah. Begitu juga bila iman kita kuat dan istiqamah dengan amalan, baru akan lahir kesan kebaikan pada diri dan juga suasana sekeliling. Maksud kita keluar ialah untuk dapat kekuatan untuk amal dan terus istiqamah dalam agama. Baru lahir hasil dan keuntungan yang ada dalam amalan agama. Semua sahabat berkenan begitu. Mereka keluar jalan Allah dan terus tetap dengan setiap amalan yang mereka belajar. Mereka anggap ini semua perintah Allah dan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun amalan itu adalah amalan yang mustahab. Mustahab bagi sahabat. Dianggap perkara amalan itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ali radhiyallahu selepas mendengar daripada Nabi SAW tentang amalan tasbih nasihah, mula daripada itu tiap kali sebelum tidur dia amalkan. Sahabat lain tanya, dalam perang pun kau amalkan? Jawabnya, dalam keadaan itu pun aku amalkan. Bila kita berterusan istiqamah dalam satu amalan, barulah kita akan nampak kesannya dalam kehidupan kita dan dalam suasana sekeliling, dan juga dapat dirasai oleh orang lain. Said, seorang tabi'in berkata, tabi'in cucu pada sahabat, tidak pernah dia berada di luar masjid semasa azan. Ini bermakna dia sudah sembahyang sebelum azan lagi, dan tidak pernah sembahyang jemaah di belakang orang. Bermakna dia sentiasa berada di saf pertama. Ini adalah contoh orang-orang dahulu yang istiqamah dalam amalan, dan mereka ini adalah penyebar-penyebar agama yang jalankan kerja agama. Tahu dah. Kadang-kadang orang kata tinggalkan amalan infradi bila ada amalan ijtimai. Katanya, siapa suruh kita tinggalkan amalan infradi? Kita kena buat infradi kita. Kita kena aturkan supaya kita dapat buat kedua-dua ini. Infradi dapat habiskan dan ambil bahagian dalam semua amal ijtimai. Amal ijtimai adalah nur yang berlainan. Amal infradi juga ada nur yang berlainan, dan dua-dua nur ada ganjaran yang berlainan. Kesan juga berbeza. Ijtimai untuk kekuatan dan infradi untuk pagarnya. Ijtimai, pergi istimak untuk dapat kekuatan. Mendengar bayan-bayan ni, dengan bayan-bayan daripada sahabat-sahabat, maka akan datang kekuatan. Dan bila kita amalkan apa yang kita dapat ambil daripada ijtimai,
maka infradi itu adalah pagar-pagar daripada panji-panji syaitan. Setiap amalan ada dia punya nilai dan ada dia punya tempat. Kita kena atur dan buat semua dengan istiqamah, bukannya tinggalkan. Bila kita istiqamah dalam kerja agama, kekuatan akan kekal, tetap. Kesan akan datang dalam diri dan akan beri kesan pada suasana. Mereka akan nampak dan fikir mereka akan dibentuk. Lama kelamaan mereka akan faham dan akhir-akhirnya kepentingan usaha agama. Kalau kita tiada, mereka akan tahu ke mana kita pergi, apa kita buat. Begitu juga dengan keluarga di rumah, fikir mereka dibentuk dan faham kerja kita. Dia orang tahu. Kalau kita tidak istiqamah, kadang-kadang orang dalam rumah kita juga akan halang usaha kita kerana kita kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Lama tak keluar, tiba-tiba nak keluar. Mereka akan pujuk dan halang kita daripada keluar. Kita akan lemah kerana tiada kekuatan. Syaitan akan gembira dan akan bisikkan rancangan lain yang baru. Istiqamah. Orang akan faham dan akan buka jalan untuk kita buat usaha. Mereka tidak akan halang. Kalau mereka halang pun, dalam diri kita ada kekuatan untuk terus usaha. Dan ini juga akan buka jalan untuk maju dalam usaha ini. Mula-mula ada istiqamah dalam usaha ini. Dan lagi satu adalah sifat ketaatan. Kita kena istiqamah dengan taat. Istiqamah dengan taat. Tak pada amin. Setiap perintah kena patut ikut apa yang disuruh kita buat. Dengan istiqamah dan taat, maka pertama, hidayat akan turun. Kedua, dapat islahkan nafsu kita. Ketiga, dapat kekuatan amalkan adab dan usul. Ini adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri hidayat kalau kita tidak dapat taat dan keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat hidayat. Oleh kerana itu, tidak mahu taat, syaitan selama-lamanya jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba-hamba Allah yang hampir dengan Allah ialah orang yang ada hubungan khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam diri mereka ada ketaatan yang paling banyak, iaitu para nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, wali-wali dan lain-lain. Itu maulana, syura dan ustaz dan malaikat. Syaitan langsung tak taat. Contohnya di zaman sahabat, satu jemaah amirnya ialah Umair bin Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi hantar lagi satu jemaah yang amirnya Ubaidah radhiyallahu anhu untuk campur dalam jemaah itu. Bila jemaah Ubaidah sampai, Amir Al-As kata, "Kamu orang lama dan banyak pengalaman bersama Nabi. Kamu jadi amir." Ubaidah kata, "Tidak, kamulah jadi amir. Tapi saya akan buat kerja sama tuan. Kamu orang tanggungjawab." Orang yang lebih lama, orang tanggungjawab lah, maksudnya orang yang belajar usaha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada simpan kitab-kitab lama lah, kitab Nabi-Nabi. Orang yang lebih lama, mereka lah yang patut lebih banyak taat. Dengan kita taat, akan mudahlah kita islahkan nafsu kita. Taat perintah akan jadi ringan dan mudah untuk korban. Semua jadi senang kalau dapat tundukkan nafsu. Keberkatan adalah dalam diri kita mengikut amir dan orang tanggungjawab. Keberkatan ada dalam ini, dengan inilah kita dapat hidayat. Bila kita taat dalam setiap perkara, dalam kehidupan infradi dan kehidupan beramal, beramai-ramai, akan datang isian dan manfaat yang betul. Orang tidak dapat taat kerana dua perkara. Pertama, kelalaian, dan kedua, takabur. Tak boleh taat lah dua perkara ni. Macam mana nak taat kalau kita lalai? Macam mana kita nak taat kalau kita takabur? Kerana kelalaian itu, mereka tidak tahu nilai agama dan dalam hati mereka tiada kepentingan agama.
tiada kebesaran kerja agama, tiada kebesaran Allah Subhanahu taala, tiada kebesaran Rasul, dan tidak faham kepentingan amal, kerana mereka cintakan dunia. Takabur pula ialah kebesaran diri ada dalam diri. Menganggap takabur, dia rasa diri dia besar kan, macam nak buang. Kerana ini dua orang tidak boleh taat. Saya lebih baik daripadanya, saya lebih tahu dan lebih lama, saya lebih senang daripadanya, saya lebih tua, saya lebih banyak korban daripadanya, kenapa saya mesti ikut dia? Itu sifat syaitan. Kalau seorang tidak taat kerana kelalaiannya, kalau bab lalai pula, kenapa dia lalai? Kerana tiada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan merasakan kepentingan akhirat agama itu tidak menilai, maka itulah satu kerugian. Tak menilai dia rasa. Kerana tapi kalau takabur dia tak dapat nak taat. Ini adalah satu kerugian yang lebih besar lagi. Itu takabur, walaupun sebesar biji sawi, tak akan cium bau syurga. Kalau takabur ni tak tercium bau syurga kan. Tuan-tuan pernah tak cium bau syurga? Wallahu a'lam. Untuk dapat cium bau syurga tu, kena buanglah sifat takabur dalam diri kita tu. Untuk dapat tu kita masuklah kebesaran Allah Subhanahu taala. Maka kedua-kedua sebab ini adalah bahaya yang besar, akan bawa kepada kemusnahan. Dalam taat ini ada darjatnya. Taat ni ada darjat dia. Taat, kalau kita taat kan, mana tadi? Takabur. Bila kita dah dapat kebesaran masalah dalam diri kita, kita dapat taat dah. Darjatnya pertama, taat yang paling tinggi adalah taat kepada Allah, kerana Allah yang maha besar dan maha berkuasa atas sesuatu. Kedua adalah pada Nabi SAW, kerana dengan dialah kita dapat petunjuk sebagai petunjuk kepada kita. Yang ketiga, taat kepada orang-orang yang ditanggungjawab, yang berada di mana-mana sahaja. Sebagai makmum, kita kena ikut imam. Anak taat kepada bapa, murid taat pada guru, rakyat taat pada raja. Kalau orang tanggungjawab suruh buat perkara yang berdosa, itu kita jangan buat. Yang bertentangan dengan perintah Allah SWT, kita jangan buat. Kalau kita tidak dapat taat kepada orang tanggungjawab, kita tidak akan dapat taat kepada Allah dan Rasul. Ini juga perintah Allah SWT. Bila ada taat, baru orang korban. Bila taat lah. Taat tu tadi tak ada sakabur lah. Usaha akan meningkat dan maju. Kalau kita tidak taat, tiada korban, lama-lama kita akan jauh dari usaha agama. Kita korban pergi sembahyang kerana kita taat pada Allah. Kalau kita pergi sembahyang tapi dalam hati tidak taat pada Allah, ini apa? Bila kita taat dan amal, apa ni? Bila kita taat dan amal, kita taat, betul amal, ini namanya korban. Begitu juga dengan kerja agama. Bila taat baru ada korban. Kalau kita tak taat, tiada korban, lama-lama akan jauh dari usaha agama. Bila kita jauh daripada usaha, maka kekurangan lain akan datang. Bila kita jauh pada agama, kita dah jauh pada usaha tabligh, datang pula lah kekurangan yang lain. Maksudnya apa ni? Kita mula datanglah nak buat maksiat dah, nak jauh pada tabligh kan. Menjadi penyanyi lah, jadi pelakon lah, beli laptop tak ada usaha agama. Akan datang tazkil yang bahaya. Datanglah tazkil yang bahaya. Datang perkara yang bahaya, tazkil. Apa yang tazkil? Syaitan. Tazkil kita. Masa itu kita tidak akan berguna lagi. Kita tidak akan buat apa-apa kerja pun. Tak boleh nak buat dah. Nak semayang pun susah, nak mengaji pun susah, ke masjid apa lagi. Seperti sebiji buah, masa bergantung pada pokok. Ia ada hubungan dengan pokok, maka ia selamat. Siapa
Walaupun itu dia ada hubungan dengan Allah, insya-Allah dia selamat. Tapi bila dia jauh dan putus hubungan dengan pokok, jatuh pecah, lama-lama dia rosak, busuk, datang ulat, dan tak akan berguna lagi. Mula-mula nampak burung orang-orang tanggungjawab, nampak buruk je orang tanggungjawab. Kemudian tak taat. Tak taat bermakna tiada korban. Lama-lama akan jauh dari usaha agama, makin jauh dari usaha agama. Bila jauh dari usaha agama, keburukan lain akan datang. Datang pula keburukan. Lama-lama busuk, datang ulat dan tidak akan berguna lagi, tidak akan buat apa kerja pun. Syaitan. Apa kerja syaitan? Dia akan kacau dan tunjukkan jalan-jalan tidak berguna. Itu jalan kemusnahan. Ini syaitan. Syaitan dia memang dia tak ikut usul agama. Dia nak tunjuk, syaitan akan tunjuk pula jalan nak kemusnahkan agama kita. Mereka yang tak taat lama-lama akan ajak orang pada jalan salah yang bawa kemusnahan. Syaitan, dia akan tunjuk kelemahan orang-orang tanggungjawab. Syaitan. Siapa orang tanggungjawab ni? Syaitan beritahu pula, dia membisikkan pada kita, orang yang tinggalkan agama ni, jangan orang tanggungjawab. Kita akan jadi musuh dengan orang-orang tanggungjawab, dan lama-lama kita akan jauh dari usaha agama ini. Jangan ikut jalan ini, iaitu jalan syaitan. Akhirnya akan rosakkan kita. Orang tanggungjawab, apa orang panggil, Transparent International. Jangan kita jadi orang yang mengkritik. Kalau kita tak setuju, kalau kefahaman kita berbeza, kita bawa dan bentangkan dalam mesyuarat. Bentangkan dalam mesyuarat lah. Mesyuarat. Beri cadangan kita dan ikut keputusan mesyuarat. Kalau tersimpan dalam diri kita dan tidak bentang dalam mesyuarat, kita akan rosak dan hati kita akan rosak. Kita akan jadi orang yang banyak mengkritik. Sangat kritik. Seorang amir, iaitu syura ataupun zuminda, jangan anggap ni satu jawatan. Ini bukan satu jawatan, ini amanah. Tak ada jawatan amir ni. Jadilah amir. Amir buat itu, buat ni kan. Pening amir. Itulah satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan buat dengan memerintah. Kita buat apa yang kita suka. Kita buat apa yang kita nak buat. Kita suruh orang dan kita perintah. Kita jalan ke usaha dengan perintah dan kekerasan. Inilah satu tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanggungjawab. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jalankan usaha ini dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kita kena anggap kebolehan satu orang itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kebolehan itu digunakan dengan betul. Mereka dipilih dengan berbagai kebolehan dan sebagai amanah supaya digunakan dengan betul. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya bagaimana kebolehan itu digunakan. Kalau kerana kita dan kesilapan kita orang tanggungjawab jadi jauh dari usaha ini, Allah akan tanya kita. Kita kena anggap orang-orang ini adalah pembantu-pembantu kita. Selain pembantu-pembantu kita lah, Maulana alah, apa doa, satu doa dalam Quran. Doanya Anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Saya tak ingat hujung. Ada dalam buku-buku doa. Selain dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka inilah yang membantu saya. Allah Subhanahu Wa Taala hantar mereka dengan kebolehannya untuk bantu saya. Kalau mereka ini semua tidak ada, saya jadi zuminda pada siapa? Siapa nak jadi zuminda? Oleh itu, hendaklah orang-orang tanggungjawab beranggapan bahawa ini adalah satu amanah, dan kebolehan mereka juga adalah satu amanah dari Allah,
dan kita kena gunakan kebolehan, keistimewaan dan kelebihan yang ada pada mereka untuk agama. Kita kena buat dengan lemah lembut, kasih sayang dengan baik, bukan dengan perintah atau kekerasan. Kita ada mesyuarat, kita beri cadangan dan terima cadangan. Kita kata tadi pendapat dan terima pendapat. Berbincang lah, kita berbincang lah maksudnya. Teori pendapat, teori dan perbincangan.